Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Ilmu Muda. Saya Amirul Adi dan saya Jana Mirza. Hari ini kita akan berkongsi pandangan tentang satu isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, iaitu kebergantungan generasi Alpha terhadap teknologi digital dan kesannya kepada masa depan Malaysia. Generasi Alpha ialah generasi yang lahir pada tahun 2010 dan ke atas. Termasuklah kami sebagai pelajar sekolah menengah yang merupakan daripada generasi itu sepenuhnya. Kami dapat melihat dan merasai bagaimana kanak-kanak hari ini membesar bersama telefon pintar, tablet dan internet. Betul Adib, teknologi memang banyak manfaat. Contohnya, murid boleh mencari maklumat di dalam internet dan menghadiri kelas dalam talian dan belajar menggunakan aplikasi pendidikan. Malah, media sosial dan platform digital juga membantu mereka mengembangkan kreativiti dan kemahiran berkomunikasi. Tapi kan Jana, penggunaan teknologi yang berlebihan juga boleh memberi kesan negatif. Jika terlalu lama menghadap skrin, seseorang mungkin menjadi kurang fokus dalam pembelajaran, mudah hilang tumpuan dan kurang berinteraksi dengan keluarga atau rakan-rakan. Selain itu, kebergantungan kepada teknologi boleh mempengaruhi cara berfikir dan pembentukan sasiap. Ada yang lebih suka mencari jawapan di internet tanpa berusaha berfikir sendiri. Malah, penggunaan media sosial tanpa kawalan juga boleh menyebabkan ketagihan dan menjadikan kesihatan mental. Jika keadaan ini berterusan, ia pasti memberi implikasi kepada masa depan Malaysia. Negara memerlukan generasi yang bukan sahaja celik teknologi, tetapi juga mempunyai daya fikiran kritis, kreativiti dan nilai murni untuk mencari tenaga kerja yang berkualiti. Dengan itu, generasi Alpha dapat membesar dan menjadi individu yang seimbang dan mampu menyumbangkan kepada kemajuan negara. Sebagai pelajar, saya percaya teknologi tidak patut dijadikan musuh tetapi perlu digunakan secara bijak. Kita perlu menyimpan masa belajar, masa bersama keluarga dan masa menggunakan gadget. Dengan cara ini, kita dapat memanfaatkan teknologi tanpa terlalu bergantung kepadanya. Kesimpulannya, teknologi digital ialah alat yang sangat berguna jika digunakan dengan betul. Masa depan Malaysia bergantung pada kebijaksanaan generasi muda hari ini mengurus dan mengawal penggunaannya. Semoga kita semua dapat menjadi pengguna teknologi yang bijak dan bertanggungjawab demi membina negara yang lebih maju, berdaya saing serta sejahtera pada masa hadapan. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.